Ramai terkejut tengok peniaga tunjuk cacing dalam sotong, sebab tulah kena cuci bersih-bersih. Cara menyang sotong tidaklah serumit seperti ikan, hanya buang dak kuat hitamnya dan tulang yang memenuhi perut sotong terbabit. Namun, siapa sangka di dalam sotong juga kadangkala ada benda asing lain yang sememangnya perlu dibuang. Seorang peniaga menasihatkan orang ramai untuk membersihkan sotong dengan betul kerana dia menemukan cacing halus di dalam haiwan laut itu. Menerusi video yang dimuat naik di akaun TikTok, Sotong Berkrima, peniaga terbabit menunjukkan cacing terbabit. Saya siang sotong 40 kilogram sehari semua ada cacing, pastikan buang kelongsong cacing ini. 99% ada dalam sotong buang bersih-bersih ya, katanya. Menerusi video terbabit, dia juga menunjukkan di mana cacing terbabit bersembunyi iaitu di dalam tulang sotong. Ini cacing duduk dalam sotong, tapi dia tak duduk di hujung-hujung, dia duduk di tengah, katanya sambil menunjukkan cacing terbabit. Dalam video yang lain, peniaga itu sekali lagi menunjukkan di mana cacing terbabit. Dapat dilihat gumpalan cacing halus yang bergerak-gerak di tapak tangannya. Banyak kan? Sebab itu kena cuci bersih-bersih, katanya. Okey, ni cacing. Jadi dia duduk dalam sotong lah. Tapi dia tak duduk ujung-ujung buntut sotong ni. Ni buntut sotong lah. Tak duduk ujung ni. Dia duduk tengah-tengah sikit. Kalau kita masuk jari pun takkan sampai. Kita tarik jarum ni baru dia keluar. Tapi kalau kita tarik jarum tu kosong, maknanya benda ni tertinggal kat dalam lah. Hidup je. Okay, ni kita siang satu cacing tu dia duduk kat sini. Dia duduk tengah-tengah ni sikit. Dia tak duduk ujung ni. Tak duduk kat sini. Tarik. Tak ada. Tapi dia ada lekat kat sini. Nampak tu? Banyak. Sebab tu siang sotong bersih-bersih. Banyak ni, beribu ekor ni. Tapi kalau sotong yang pendek-pendek ni, mungkin awak boleh cuci masuk jari betul-betul. Sawan-sawan ni semua buang. Dia tak ada lah telur sotong. Kalau telur sotong kita pun kena sotong tu pendek ke panjang kan.